Kara pula ban. Kara pula ban. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat kita tu. Hari ni saya mari pula. Saya nak cari ikan tumagalang kan. Hari tu nak cari tumagalang. Rohak sikit sebabnya kita main bakar umpan dedak biasa ni, tapi ikan patenya yang cekik umpan tu. Jadi hari ni saya mari pula, tapi tempat yang berbeza lah. Hari ni kita mari di Sungai Demik lah. Sungai Demik pula. Sungai apa ni panggil? Sungai apa dah panggil kat sini? Sungai apa? Sungai apa? Sungai Godemik. Jalan dah saya ayat ni. Godemik. Sungai Godemik. Saya nak cari tumagalang lah. Tengok ke air tu molek kan. Terang lah kalau ada rezeki hari ni. Kita cuba. Stay tune video ni. Jangan lupa follow, share sahabat. Sekarang ni saya nak bacus upang untuk main ikan tumagalang. Kita bakar dedak ayam. Lepas tu kita capur gandum lah sikit untuk bagi dia menekat di mata kain tu. Lepas tu kita bakar sirap strawberry. Kita bakar sirap strawberry. Lepas tu kita gaul dia. Ini cara buat umpan dia lah. Kita buat mudah-mudah je. Okey bapak. Lepas tu kita bakar ni bang. Preser strawberry. Vanilla dah ni. Macam ni lah gambar ni. Kita campur dia. Kita bakar 2 bontel bang. 2 bontel. Kita bakar 2 bontel. Haruman dia siap bang. Yang ni bang kuat lah sikit. Kau bang. Bang kewangian. Okey bang. Keempat saya dah pekun. Petua nak bagi bau kita ni mudah ikan makan lah. Cara dia kita kena bagi nama. Sesebau ni kita bagi nama. Yang ni kita beri nama Yusuf BKD. Yang ni yang mula-mula. Yang ni Kadir B Yusuf. Dia bertukar-tukar gili macam tu lah. Lepas yang ni Mae bin Kelabu. Kelabu bin Mae. Dia kena tukar gitu lah. Buat terbakar pak bau kan. Kita tengok lah apa ni. Yusuf BKD ke Mae dulu yang kena. Kita tengok. Tengok ke suasana ni kita petik. Tahu ikan apa lah. Dia main keteh. Bukan tumagalang rasanya. Tahu terakak. Ada apa? Oh ada. Ada. Oh ikan apa? Ini bukan tumagalang ni. Ni ikan lapang ni. Tapi mata besar tu biar kat keluar tu. Warna kuning mata je. Bakal kotak lain. Saat ni kita duduk kat sana saat ni. Lepas tu ikan tak apa-apa nak makan. Kita tukar spot. Kita main dekat-dekat ni je. Kita pindah kat ni je. Jadi kita tengok ikan kat tepi ni banyak ikan lapar. Kita teramai ikan lapar lah. Ikan tumagalang tak nak makan lah. Berkali dia kenyam nonyang kali. Kita try ikan ni lah. Ikan lapar lah. Kita pakai apa? Kita pakai pukak lah. Pukak yang bergantung di celi tu kan. Kita kepau upang. Kita lepas dalam air. Tengok lekat ke tak. Kita main dengan mudah.
Okey, kita nak try pakai ni lah. Berjaring ni kan. Kita nak main ikan lapang, tengok macam mana jaring. Kita pakai macam ada bong lah kat sini. Kepau-kepau upang kan. Spray ball lah. Kita tak nak main jauh, kita nak main pekong. Kita nak main dekat-dekat ni je. Kita bakar bau panjang. Kita tengok ada hasil tak. Ikan tu magalang dia tak nak makan. Ikan apa tu? Ikan apa tu? Ikan lapang. Ikan apa? Ikan lapang. Ya ke ikan lapang? Dia tersangkut di sini. Besar sekali. Oh, tu megalang Anak. Tu megalang bang. Ada asyik juga bang tu megalang. Ada asyik juga bang. Tu megalang ni. Cantik. Saya sedap tak makan lah. Masuk mana? Kalau saya sadak lagi. Boleh dah setengah ni goreng. Goreng lah. Goreng sodak ni. Boleh lah. Goreng tu. Apa ni? Apa ni? Anak lama ikan apa enggak lagi? Anak lapa. Bukan tu magalang. Apa hakik kecil. Yang ni kita lepas. Gelas sikit. Yang dia korek, yang korek. Magalang. Magalang bah. Mudah macam ni dah. Mudah kan? Mudah hilau. Mudah gila. Tak payah pakai buka je. Tak payah nak rohak-rohak nak pacu nak pakai upang. Pakai ni je. Mata. Pakai mata satu upang ke atas gitu macam Payah. Mudah. Tak buka dia lah rohak sikit. Okey bang. 2 ekor bang. 2 ekor bang. Double straight bang. Mudah bang. Mudah bang macam ni bang. Mudah sekali bang. Ni dia buat upang macam-macam. Upang ni. Tak perlu upang lah. Jaring je. Buat main apa upang. Buat sekarang perlu je upang. Dia kata upang ni tak jadi. Kita main pukat ni je. Pukat ni je. Dekat bertoker. Dekat kasar ke ni? Tak ada. Kasar. Kasar eh. Kasar deh. Magalang. Mudahnya nak dapat dia. Mudah bang. Mudah. Magalang. Dia main ikan kayu. Main ikan kayu. Sedap goreng lah kali ni. Banyak anchor dah. Tadi lucut 2 ekor kan? Lucut 2 ekor bang tadi. Sebab apa lucut tadi tu? Sebab kat bawah tu tak ikat. Jadi terlucut 2 ekor, tak apalah. Bukan rezeki kat tu. Ni rezeki lain pula. Mudah main tu magalang pakai ni.
Karah pula ban. Karah pula ban. Karah pula ban. Oh, boleh lah. Boleh goreng-gorengnya. Ini tempat dia. Oh, terbaik molek risi. Okey. Okey bang, Mana? ni hasil kita hari ni bang. Si. Mantap bang. Tak sampai sejam pun. Tak sampai sejam. Tak sampai sejam pun. Tadi dia boleh dah tadi. Lucu dah 2 ekor. Oh, Dia ya sebab- maksud Sebab ni terlupa nak ikat kat dia bawah ber- ni. Apa dia terlucu 2 ekor. Jadi tinggal 1 2 3 4 5 6 ekor. nak ekor. 7. Ni ikan apa tak tahulah, ni temagalang. Jadi Mudah lah. memang pakai apa? mudah lah. Pakai apa ni? Pakai pukat je. Buka je. Pakai pukat je. Kalau tadi saya pancing tadi pakai mata gini kan. Oh, lambat nak makan ikan bang. Ini pakai buka je. Ini pakai pukat mudah je. Kepala dedak je dah. Kepala dedak ke atas tu pekong. Boleh buat 3 ekor. Kali dekat pun buat 3 ekor boleh. Mudah. Pakai macam ni je. Kali pakai mata. Upang-upang tu mengarut je. Pakai mata tu. Pakai upang tu, pakai mata tu lah. Mata rambai lah. Tak payah lah benda tu mengarut je. Buat sakit hati je. Kita pakai macam tu lah tadinya. Macam tu tak jadi. Jam-jam tunggu tak? Jam-jam tunggu. Ni saya pergi beli tadi pukat tadi. Naik dah. Buat 3 ekor dah. Ni. Boleh dah awak laut ni. Tak sampai sejam. Tak sampai sejam pun. Mengarut dah pakai upang ni. Tak payah pakai upang. Pakai ni je. Jari ni je. Boleh balik dah.